Dia macam bila cornering semua kan, sangat berbeza. Kalau macam yang lama tu, dia macam ada sikit macam Hai guys, hari ni bersama saya seorang tetamu yang istimewa, Encik Saiful, pemilik Suzuki Jimny yang cantik, mewah ni. Dengan cerita Encik Saiful pasang bull bar dengan suspension All Maimo. Okay. So, mengenai All Maimo dulu, Encik Saiful. Okay. Macam mana feel dia bila Encik pasang suspension tu dengan suspension stock? Okay, alright. So, kalau kita nak bandingkan dengan yang stock, dia punya handling, of course, dia different. Sangat berbeza. Beza tu dari segi macam bila cornering semua kan. Dia memang different lah. Kalau macam yang lama tu, dia macam ada sikit macam getar. Macam kita lebih-lebih lah. Lebih function lah. So, yang ni lebih stable. And kalau dari segi bounce dia macam ni? Bounce, better. Better lah. Better. Masuk naik bumper pun boleh laju sikit lah. So, Encik recommend ni ke atau recommend stock Encik rasa? Of course yang ni. Pasang All Maimo suspension, siapa pemilik Jimny? Encik pun sekarang dengan cerita pasang bull bar cantik dengan one wing sekali. So, actually kenapa Encik pasang dua-dua benda ni? Okay, untuk yang bull bar ni lebih pada safety. Safety sebab untuk RBB yang bull bar, saya fahamkan dia punya tu keras lah. Memang keras. Untuk yang winch ni lebihnya untuk self recovery sajalah. Self recovery. Self recovery. So, Encik plan bila nak pergi off-road lepas ni? Saya akan pergi kelas Tuan Jamil dulu. Oh, kelas Tuan Jamil. Tuan Jamil tu saya off-road lebih sikit lah. Boleh. Sekarang saya ada off-road tapi just masuk saya sajalah. Kalau ada member-member Encik yang ada Jimny atau kereta 4x4 apa-apa pun, boleh je refer kepada kami. Encik Jamil kat tepi tu boleh ada untuk mengajar. Aduh. Kita akan fully recommend lah. Boleh recommend. Waalaikumsalam tuan. Okay, tanya Encik Saiful untuk pasang benda-benda yang padu. Dan kita jumpa lagi. Encik Saiful akan buat training lagi. Mana tahu event lain pun kita jumpa Encik Saiful. Boleh punya. Alright. Okay, thank you.